Siapa yang perasan 2-3 hari ni dekat media sosial penuh dengan benda ni? Sementara dunia sedang sibuk dengan peperangan dan juga sumuk flotilla, 2-3 hari ni tiba-tiba viral dekat Malaysia akan ada benda ni. Benda ni sebenarnya memang nak mengundang bala lah. Dia bermula pada semalam 30 hari bulan sampailah 2 hari bulan yang bertempat dekat Bukit Bintang dekat KL tu. Event ni dipanggil sebagai Rain Rave Water Music Festival. Konsep ni bukan konsep biasa lah. Konsep asal konsep ni adalah lebih kurang kita buat konsert dalam waterpark dengan konsert yang bercampur dengan lelaki perempuan, ditambah pula dengan muzik EDM yang rancak dan dengan semburan air seolah-olah macam hujan. Sekali nampak benda ni, memang dah bukan macam kat Malaysia dah. Konsert ni dikatakan dibuat di atas nama VM2026. Disebabkan tahun ni adalah tahun melawat Malaysia, jadi Jabatan Pelancongan Malaysia telah mengadakan konsert ni secara percuma. Ini untuk menarik orang dalam negara tu sendiri dan juga untuk meningkatkan ekonomi tempatan. Masalahnya event ni dapat kecaman ramai gila orang. Pertama daripada segi pembaziran air dan pembaziran dana. Bila dah berlaku macam ni, tak payah nak kata lah tempat tu memang akan jadi penuh dengan sampah. Sebab konsep ni berasaskan air tau. Jadi diorang pakai raincoat untuk menyanyi-nyanyi sekali dalam tu. Tak lupa juga dengan situasi dunia yang sekarang ni tengah gawat dan sibuk dengan peperangan yang berlaku di antara US dan Iran. Tup-tup Malaysia boleh pula tiba-tiba buat benda ni. Jangan terkejut kalau tiba-tiba Malaysia ditimpa bala dan juga malapetaka. Dan video yang viral dekat media sosial ni berkaitan dengan Menteri Pelancongan sendiri yang tengah simbah air dekat penonton. Yang sakitkan hati lagi, orang yang pergi tu bukan setakat orang luar negara. Malahan berapa ramai orang Islam yang pakai tudung sekali semua ada dalam konsert tu. Jadi sekarang ni aku nak tanya, apa pendapat korang?